Okey guys, Ref nak tanya satu soalan. Andai kata fall yang berlaku tu, tackle yang berlaku contoh kat sini atas garisan, Ref kena tackle atas garisan ni, bertepuk, jatuh. Macam mana? Penalty ke free kick? Soalan ni. Cepat jawab 10 saat. Ref bagi 10 saat. Cepat. Komen. Okey, andai kata situasi tu berlaku di atas garisan. Okey, korang kena faham Korang kena faham teliti dengar baik-baik. Di atas garisan kawasan penalti. Bermakna garisan ni juga melingkungi kawasan penalti. Jadi apabila foul berlaku di atas garisan penalti, dengan itu hukuman yang diberikan adalah penalti. Okey, korang kena faham. Kalau di luar garisan ni barulah dianggap free kick. Tetapi bila di atas garisan ni dia dah dianggap di dalam kawasan penalti. Ramai rupanya tanya soalan ni kepada Ref. Jadi Ref rasa Ref perlu untuk terangkan. So harap korang semua boleh faham. Sama juga konsep dengan kalau gol lah. Bola belum melepasi garisan gol, bermakna gol tidak dapat disahkan. Tapi bila dah melepasi baru dianggap gol. Itu je konsep dia. Okay guys? Kena faham konsep. Bila kita faham konsep, sangat mudah untuk kita buat apa-apa keputusan dan faham dengan lebih mendalam flow of the game. Okay? So yang mana belum follow tu follow lah. Okay? Thank you.